Terwujud. Apabila orang itu tak ada tu. Terjamin minyak takkan naik. Naik. Itu maksud nak faham tu. Terjamin barang-barang tidak akan naik selepas minyak naik. Macam naik tak naik. Itu belajar ilmu mantik tu. Senang tuan-tuan. Besok napi je naik tu. Kita takkan tipu rakyat. Menipu lah tu. Itu kita belajar ilmu mantik tu. Itu mantik macam kita ya. Nampak asap, apa tu dapat? Mesti ada api tu. Nampak suara anjing, mesti ada anjing. Nampak tak? Tak boleh. Suara apa tu? Anjing. Ada anjing tak? Anjing tak ada tu, suara ada. Itu bila babi nama tu. Itu so apa kena baca, kita kena baca secara mantik ni begitu. Mana pihak kerajaan menafikan itu. Itu nak naik lagi. Nipu lagi. Itu kena belajar tu. Macam boleh cakap. Tak habis lah ni sambung kemudian aku dah rapor. Wala ana abdu ma'badtum wala antum abiduna ma'bud. Makna lebih kurang sama, tapi di sini makna mustaqbal. Aku takkan sembah apa-apa yang kamu sembah, dan kamu takkan sembah apa-apa yang aku sembah. Maknanya menguatkan yang tadi, ulang balik sebagai takkid dia panggil. Kan datang ni apa satu orang belakang tak ikut. Kita pun begitulah. Orang Hindu hari raya, kau hari raya lah, aku tak ikut. Jiran sebelah ni raya Hindu, susahlah saya ni. Dia jemput rumah pula hari raya dia. Tak, itu agama lakum dinukum. Tak boleh. Minta maaf, itu hari raya, awak punya agama. Saya tak campur. Kalau awak mati ke sakit, saya boleh jadi penjara. Itu hukum dia. Yang silap kita agama pun kita nak masuk juga. Itu kena ingat tu. Jangan silap. Dia kalau hari jadi dia ke dapat pangkat, naik pangkat dia kenuri ke, pergilah. Kalau makan ni halal, makan halal lah. Makan, tak ada masalah. Kalau agamanya, minta ampun, tak boleh. Minta maaf banyak-banyak. Saya ada hal dan saya tak boleh raikan awak punya agama. Jangan kita berbincang prinsip. Jangan kita ikut, tak ada prinsip. Dia tak ada prinsip tu yang rosak tu. Boleh saja. Sini boleh, sini boleh. Kan saya pernah ceritakan dulu, mungkin tuan ingat. Seorang profesor melawat sekolah, melawat kampung orang-orang yang masih belum tamadun, bertelanjang bonggil lagi. Dia pun nak ceramah kampung tu, beritahu Tok Mulu. Tok Mulu tak apa, datang sekali dia, datang aja. Orang kampung tu mesti tak seluar belakang, belum maju lagi. Profesor fikir, aku macam mana nak seluar, pakai seluar ke tidak. Orang kampung tak berseluar. Kalau aku pakai seluar kan madu lah orang kampung tu. Elok pun aku selam kamu tak berseluar. Sampai mas tuan-tuan, kata di pengurusi, dia import saudara profesor untuk ke depan, ke pentas untuk beri selam. Dia duduk belakang tabir gini tu, tak nampak orang kampung ni. Dia pun buka seluar dia. Dia pun keluar. Tengok orang kampung pakai seluar pula dah. Ini pasal ada prinsip. Sebab tuan-tuan kita ni mesti ikut istiqamah Islam ikut. Jangan terubah. Bila berubah rosak kita. Bila kita dah biasa jahat, susah. Cuma pemimpin-pemimpin kita ni tak suka pada yang baik-baik, tak suka pasal dah biasa. Biasa benda pelik-pelik gitu. Dia cakap yang baik-baik, dia pandang serong ni. Pasal dah biasa buat benda tak betul. Sebut Rasulullah marah, semua yang semua tak betul. Pasal satu hari Ibn Rumi bercerita, satu budak muda lalu dia kedai minyak wangi. Lalu dia pensan dia tumbang. Heran orang. Panggil sahabat dia, kawan awak jatuh pensan kedai minyak wangi. Dia kata tak apa. Dia ambil tahi kuda, najis kuda, letak hidung kawan, celik dia, bangun elok. Apa tuan faham ke? Ngapa dia kena minyak wangi pingsan, kena najis kuda pula celik?
Pasal dia tak pernah langsung cium minyak wangi, terperanjat hidung dia. Dia memang rajin duduk di kandang kuda. Itulah benda yang paling baik sekali. Faham maksud dia? Ibn Rumi bercerita, maksudnya kalau orang telah jahat biasa, terdengar benda yang baik, terperanjat dia. Dia tak akan benda yang jahat juga. Begitulah dia cium minyak wangi, tak boleh. Hidung dah sebati dengan najis kuda. Kena minyak wangi, terperanjat hidung dia, pensan dia. Begitulah. Dia kena prinsip ada. Maknanya kita ikut yang baik, jangan ikut orang. Kita prinsip ada. Itu sebab kita pergi mana-mana pun, orang minum arak, kau minum lah, aku tak. Ini soalan kita ni, segan tak minum lah, segan ni nanti kolok sangat kita. Pegang juga betul tu, tak minum, konon minum. Kita orang prinsip, aku tak minum, aku orang Islam. Takut I cannot drink. Doktor nasihat cannot lah, I tell you. Itu nasihat. Itu sebab saya sebenarnya ceritakan tuan ya. Ini orang niru orang ni. Satu hari tukang jual songkok bawa songkok jalan, sampai di bawah pokok mengantuk, tidur dia, letak songkok tu. Rupanya di atas pokok tu ramai beruk. Tengoknya orang tidur tu ada songkok. Beruk kan suka ikut orang. Turun habis beruk semua, curi songkok kawan ni, pakai songkok belaka. Beruk pakai songkok, naik atas, tercelik tukar songkok ni, tengok mana songkok aku hilang. Tengok beruk bersongkok belaka. Sudah, dia kata. Dia tahu perangai beruk suka tiru orang. Apa dia buat? Dia ambil songkok, dia lambung. Beruk pun habis lambung belaka, jatuh songkok semua. Maknanya beruk suka tiru orang, orang suka tiru orang, adik-beradik beruk. Begitu. Lakum dinukum waliyadin. Agama kamu kau ni pasal lah. Syirik kau lantak, kau syirik kau lah. Waliyadin, aku agama Islam aku tahan. Itu dia orang Islam. Ini dia cerita kuliah al-kafirun ni. Tuan-tuan, maknanya kita baca hari-hari, itulah dia punya penjelasan dia. Mudah-mudahan kita ni ikut Islam ni seluruhnya. Tak boleh sekat-sekat, tak boleh. Sepenuhnya. Penghayatannya itu dari bangun tidur sampai tidur balik, Islam semua. Jangan kita Islam bangun tidur Islam, betul tak? Dah habis pejabat tak ikut. Kenuri kang tak ikut. Cara ikut bernegara pun tak ikut. Tiga kita ada. Islam kita ada Hindu kita ada, hukum negara barat pun kita ada. Tak sah pula al-kafirun sebenarnya. Begitulah. Baca dah, hari baca dah. InsyaAllah sambung tahun depan insyaAllah. Sekian aku qouli hadza wa sallallahu alazim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma mamnun alaina bisafa'il ma'rifah wa habna tasahihal muamalah fima bainana bainaka ahli sunnah warzuqna sidqa tawakkuli alayka wa sunnah zanbik wa mamnun alaina bi kulli ma yuqarribuna ilayka maqrunan bi awafid darain wa rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.